Saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita buat transaksi top up dan pembayaran bil dan macam mana cara untuk kita print resit. Sebelum tu boleh bantu saya untuk klik semua button yang ada di sebelah kanan. Siapa yang berdaftar sahaja, kita akan bagi satu app sahaja, install sahaja dekat telefon kita sendiri dan dah boleh buat transaksi top up dan pembayaran bil sama ada nak top up sendiri ataupun nak buat bisnes terpulang kepada anda. So kalau katakan kita ada modal yang sedikit sahaja, kita tak wajib beli mini printer ataupun mesin top up. Kita just daftar sahaja, kita dah boleh start jual top up ataupun bayar bil. Tapi saya akan tunjuk satu persatu. Katakan kita daftar saja dan kita akan install dekat telefon sahaja. Dan katakan kita tak ada modal yang besar lagi tapi kita nak ada printer untuk resit sama ada untuk transaksi top up dan pembayaran bil ataupun sistem cashier, kita boleh dapatkan mini printer. Untuk mini printer ni lebih murah daripada mesin top up ni dan fungsinya sama sahaja untuk print resit. So cara untuk buat transaksi top up senang sahaja. Boleh pilih daripada menu ni kita nak top up apa. Contoh saya akan buat top up pin untuk produk Touch 'n Go dan klik sahaja nilai berapa yang kita nak top up dan tunggu transaksi sukses. Bila dah sukses, boleh nampak dekat sini akan ada nombor PIN. So kalau kita daftar sahaja, kita tak ada mini printer ataupun mesin top up, macam mana kita nak bagi kepada customer adalah kita copy sahaja ataupun kita print screen untuk report ni dan kita bagi kepada customer kita. Sama ada kita copy ataupun dia boleh ambil sahaja nombor ni. Dan kalau katakan kita ada mini printer ni, macam mana kita nak print, kita klik sahaja warna hijau ni. So dia akan keluar benda yang sama, nombor yang sama dekat report ni dia akan keluar dekat resit ni. Sebelum tu, siapa yang nak dapatkan sistem top up, sistem cashier, mesin top up ataupun mini printer, saya dah sediakan link dekat bio. So ini adalah sistem cashier dan kita boleh guna telefon yang sama yang kita buat top up dan bil. Adalah contoh-contoh produk yang saya dah buat dekat sistem cashier ni. So kita pergi pada menu kedai runcit. So kita boleh pilih produk apa yang customer beli ataupun kita boleh guna scan barcode. So klik saja untuk scan barcode. Boleh 135.90 sen. So saya scan saja barcode. So dah jadi 145.90 sen. So kalau katakan dia ambil 2, so scan saja lagi 155. So bila kita nak charge saja, kita klik charge. So kalau customer katakan bayar cash, kita buat saja cash dan dia akan print resit dekat sini menggunakan mini printer. So mini printer ni boleh guna sistem cashier dan juga boleh guna untuk sistem top up dan bil. So beli satu sahaja dah boleh guna dua-dua sistem. Mesin top up ni pun sama sahaja. Macam mini printer ni, bezanya semua dah ada dalam satu mesin. Sistem top up, sistem cashier, printer, semua dalam satu device ni dia dah ada semua sistem.